Bila kita sudah minta ampun, sudah bertaubat, hari kiamat adakah ditunjukkan lagi salah silap kita itu? Okey, dengar baik-baik. Hari kiamat ini disebut di dalam hadis, dalam Al-Quran, segala amalan baik buruk kita akan ditunjukkan. Kerana kita semua ni akan dibicarakan di mahkamah yang paling besar. Lepas tu jangan gelak sangat, orang kena jail 12 tahun. Kerana kita pun akan dibicarakan nanti. Belum tentu lepas. Siapa yang akan dibicarakan dulu hari kiamat? Umat Nabi Muhammad SAW bicara dulu. Para Nabi dan Rasul duduk depan sekali melihat perbicaraan. Allah jadi hakim. Saksi tangan dan kaki kita dan para malaikat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari perbicaraan nanti kami tutup mulut manusia kerana banyak bohong, dan kami jadikan tangan boleh bercakap. Tangan mengaku, saya ambil duit ni, saya curi. Itu bila tu? Apabila dosa itu belum diminta ampun kepada Allah dan dia belum bertaubat. Maknanya siapa yang bertaubat sungguh-sungguh pada Allah, lalu Allah terima taubatnya, maka kesalahannya itu tidak ditulis lagi di dalam buku report cardnya. Yang akan dibicarakan di hari kiamat yang ada dalam buku. Lepas tu jangan minta ampun satu dosa, sebut segala dosa. Jadi kalau awak sudah bertaubat, Allah terima taubat awak, tidak akan dibicarakan lagi kesalahan itu. InsyaAllah mudah masuk ke dalam syurga Allah.